anak Volkswagen, ada berita untuk korang. Golf R Line ni hanya untuk di-preview sahaja setakat ni. Tapi apa yang baru ialah enjin yang menggunakan 1.5 liter ETSI Turbo Mild Hybrid. So apa maknanya? Dia lagi jimat minyak. Bukan tu sahaja, kalau tengok emblem Volkswagen dia pun menyala. Baru handsome dekat atas jalan raya. Untuk bahagian dalaman ada banyak juga yang berubah. Antaranya ialah rupa dia punya steering pun berubah. Dia punya infotainment screen lagi besar daripada model sebelum ni. Cuma bahagian belakang sempit sikit lah untuk fit 3 orang sebab ham lantai tengah dia ni tinggi. So, kita pergi pula dekat next model. Dan untuk kaki GTI, ini dia Volkswagen Golf GTI baharu. Ini merupakan facelift daripada Mark 8. Untuk muka depan dia nampak lebih sporty dengan extended red line dekat sini, LED matrix dan juga illuminated logo. Dan power engine 2.0 liter TSI turbocharged lebih 20 PS dari model yang sebelum ni. Check out bahagian bawah bumper dia ni, ada style horn shape dan macam Volkswagen Golf R. Rim masih sama 18 inci alloy. Yang ini seronok kalau buat genting. Masuk ke dalam ni nampak lebih premium dengan screen infotainment dia yang cukup besar dan yang best sekarang dah ada voice command. Bahagian steering dia pula full dengan physical button. Cuma yang kurangnya bahagian seat ini kena adjust secara manual. Dengan harga bermula RM249,990 termasuk VIP, untuk 50 unit pertama Golf GTI dengan pendaftaran sebelum 31 Disember 2025. So, korang kaki Golf ke kaki GTI?